Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Hanafi, our CEO, kerana membuat intro kepada sesi ringkas kita pada malam ni. Kita tak nak ambil masa yang panjang. Hanafi kata sejam lebih, saya tak sampai kot agaknya. Alright, saya tak sampai sebab kita tak nak panjang-panjang. Sesi ni penerangan sahaja. Dan kita pun malam ini malam ke berapa dah, saya tak ingat dah. Kan kita start 20 ya. Alright, kita patutnya kalau kita dah start ready untuk dah ready untuk qiyamul-lail, alright, untuk kita dah masjid untuk malam ganjil. Okey, untuk mencari Lailatul Qadar. Okey. Jadi kita ambil masa yang ringkas saja pada malam ini, tak lama insya-Allah, untuk sesi penerangan tentang HR Masterclass. Seperti semua dah maklum. Okey, semua kita dah maklum. Malam ni kita saya nak bentangkan tentang HR Masterclass. Saya percaya sebelum ni, macam yang Hanafi kata tadi, ada yang dah mendengar sesi penerangan kita kali pertama dulu, tapi saya rasalah most of us, kebanyakan kita pada malam ini ataupun yang berada dalam grup yang kita kumpulkan dalam satu grup tu yang berminat untuk mendengar sesi pada malam ini, kebanyakan anda masih lagi belum pernah lagi mendengar. Kebanyakan masih lagi belum pernah mendengar sesi penerangan tentang HR Masterclass. Alright. Jadi untuk itu saya nak tarik perhatian. Kita nak terus pergi, kita direct to the point saja, tak nak kelok-kelok dah. Okay, kita straightforward je. Jadi saya nak terus pergi fokus kepada slide yang saya dah sediakan. So our presentation ini akan berpandukan kepada slide yang kita dah sediakan. Okey, dan macam Hanafi kata tadi, saya harap semua tunggu sampai ke akhir. Akhir tu insya-Allah tak lama, sebab kita bukan nak buka kelas malam ni. Cuma katalah ada soalan-soalan tu, macam sesi penerangan dulu kita bagi jugalah siapa-siapa nak tanya soalan tu kan. Alang-alang kita dah live ni, kita bagi jugalah siapa yang nak bertanya, silakan bertanya. Okey. Tapi kalau tak ada masalah, kita akan terus kita boleh terus sesi ini. Dan yang paling penting sekali, sebabnya nanti anda akan mendengar daripada saya apakah topik-topik yang kita cover dalam HR Masterclass. Kalau siapa yang ada banyak dalam grup GI, grup info tu kan, kita selalu adakan perbincangan, especially dalam grup GI1. Grup GI2 tu pasal dia baru nak mengisi, kita baru nak menambah ahli baru, jadi belum ramai lagi. Jadi soalan-soalan kat situ, perbincangan kat situ kurang di slow sikit lah berbanding dengan yang pertama tu dah 1000 lebih. Memanglah kan, ada macam-macam ragam dalam tu, macam-macam founder, macam-macam latar belakang ada kat dalam tu. Jadi banyak persoalan dah dilontarkan dan ada banyak perbincangan kat dalam tu telah dibuat, dan banyak perbincangan yang dalam tu yang berkaitan dengan HR sebenarnya kita ada cover dalam kita punya kelas ini, HR Masterclass ini. Okey, baik. Jadi saya nak tarik perhatian semua kepada slide yang kita bentangkan ni. Minta admin mungkin boleh alihkan ataupun boleh buka slide kita dekat situ kan, nampak ya. Saya nak check dulu siapa minta respon. Nampak tak slide yang kita kongsikan? Okey, kita nak pastikan nampak dulu, baru saya akan teruskan. Boleh komen dulu siapa yang boleh komen dulu, nampak atau tidak slide yang kita kongsikan dalam pada skrin tu. Boleh share. Kalau nampak, tulis nampak ya, silakan. Okey, Nurul Ashikin, terima kasih, nampak ya. Okey, jadi kita terus mula tanpa kita kona-kona lagi, kita direct saja ya. So kita punya kelas kita, nama dia seperti yang dah disebutkan tadi, Hanafi tadi saya pun sebut, HR Masterclass. Alright, HR Masterclass, Building Competent HR Practitioner. Kita nak membina HR practitioner yang kompeten. Sebenarnya kalau kita letak kat situ, siapa yang baca secara sekali imbas, mereka akan berfikir bahawa bila sebut HR practitioner, ni mestilah pegawai HR ataupun mungkin manager HR. Tetapi sebenarnya HR practitioner adalah semua leader. Semua leader adalah HR practitioner, sebab semua leader adalah orang yang kena handle staff dia.
dia kena berhadapan dengan manusia. Selagi mana dia mengetuai, dia memimpin manusia, selagi itulah dia juga sebenarnya adalah pengamal human resource ini, pengamal sumber manusia ini. Alright, tak kira dia manager finance ke, dia manager operation ke, marketing ke, tetapi sebab dia adalah yang mengetuai manusia, dia pun adalah HR practitioner, termasuklah CEO juga. Okay, jadi of course lah, kalau cuma pada kebiasaan, kefahaman kita sebut HR practitioner itu more ataupun lebih kepada pegawai HR tu sendiri atau manager HR tu sendiri. Tapi dalam konteks ini saya dah betulkan tadi, kita panggil HR practitioner tu merangkumi semua leader. Jadi kita nak bina apa? Kita nak bina competent HR practitioner. Kita nak jadikan leader ini dia seorang HR practitioner yang kompeten. Alright, jadi next, okay, next kita pergi pada next slide kita. So kenapa kita buat HR masterclass ini? Asalnya saya buat HR masterclass ini ataupun apa-apa produk yang kita buat, termasuklah HRO services HR yang kita buat. Alright, semuanya itu hasil daripada masalah yang kita jumpa. Dan masalah yang kita jumpa itu bila kita highlight kepada founders dan mereka bertanya, coach tak ada kelas ke untuk nak ajar kami punya HR, ataupun coach tak ada kelas ke untuk ajar kami ni sebagai leader, untuk kami faham pengurusan HR ni supaya kami tak tersesat jalan, supaya kami tak tersalah buat keputusan, supaya kami melaksanakan kalau ada prosedur yang betul. Alright, corak pemikiran yang betul dalam kita nak memimpin manusia ini. Jadi hasil daripada itu, apa yang saya jumpa dalam market, apa yang saya jumpa dalam pasaran, dalam industri, dan oleh sebab itu akhirnya kita conclude lebih eloklah kita sediakan satu program yang komprehensif untuk yang cover topik HR, supaya membolehkan kita membina tadi, supaya kita boleh build competent HR practitioner. Alright, itulah aspirasi dia, dan saya harap daripada program ini kita dapat membina. Okay, tapi apa masalah secara lebih spesifik yang kita jumpa dalam industri? So antaranya adalah first kali pengambilan bekerja. Alright, so pengambilan bekerja ni melibatkan isu-isu dari sudut bermula daripada isu untuk kita nak kenal, kita nak tahu macam mana kita nak buat iklan. Alright, kemudian macam mana kita iklan itu konsep dia macam mana. Kalau iklan macam mana konsep dia. Kalau kita ajar, kita kata kita ada menggunakan konsep AIDA. Okay, apa itu AIDA? Kita ada share dalam kita punya sesi kita. Macam mana kita nak bikin iklan yang boleh menarik perhatian, especially perhatian Gen Z sekarang ni. Alright, dan juga macam mana kita selitkan juga macam mana kita nak membina brand, apa strategi kita dalam kita nak rekrut itu supaya Gen Z yang sekarang ni yang sedikit taste dia berbeza, kita boleh tarik dia. Jadi antaranya kita boleh membina branding. Macam kita nak membina employee branding, so kita akan bincangkan dalam sesi salah satu kelas dalam HR ini. So disiplin pekerja, kita ada masalah disiplin pekerja. So ini antara benda yang common, yang biasa berlaku dalam organisasi, dan banyak soalan yang dikemukakan dalam grup GI, grup info kita itu banyak juga adalah terdiri daripada soalan-soalan berkaitan dengan disiplin pekerja, dan banyak kali juga yang berpandangan ke apa dan sebagainya itu kadang-kadang tersilap. Alright, jadi saya banyak kali cakap, pergilah kelas, takkan saya nak cerita semua dalam tu kan. Kita nak bentang kes apa benda, siapa nak baca, dan juga tidak proper dari sudut pengajiannya. Jadi kita kata join kelas kita. So one of the class yang kita ada dalam HR masterclass ini adalah tajuk berkaitan dengan macam mana kita nak mengendalikan disiplin staff. Sebab ini isu dia, sebab isu dalam organisasi. Kalau disiplin staff ini tidak kita handle dengan terbaik sekali, maka dia akan memberi impak kepada the culture of the organisation. Once dia memberi kesan kepada the culture, kalau culture itu satu culture yang melemahkan, maka dia akan memberi impak kepada the bottom line of the business, iaitu keberuntungan syarikat itu sendiri. Sebab yang menggerakkan whatever perancangan, operasi adalah manusia itu sendiri. Kalau manusia itu ada satu culture yang teruk, yang hasil daripada kita tidak mengendalikan
isu disiplin secara yang betul atau secara yang tangkas, maka akan memberi impak kepada the bottom line of the business. Itu keberuntungan syarikat itu sendiri. Kemudian kita ada isu juga dari sudut pengurusan prestasi. Ini adalah 4 isu yang kita highlight ni, sebab isu yang besar-besar. Bukan ni saja, ada banyak lagi benda, tapi ini antara isu yang besar ya. Okey, besar pula kan. Ini untuk mula cakap besar. orang Kuantan cakap besar kan. Jadi besar. Kan orang luar besar sorry. Dan yang ketiga, pengurusan prestasi, performance management. Ini satu topik yang berat sebenarnya. Sebab kita nak bercakap soal apa? Kita nak bercakap soal KPI. Okey, dari mana datang KPI itu? Nanti dalam tajuk tu kita akan bentangkan dia punya flow chart dia kan. Mana datang KPI, kemudian apa kita kena buat dan sebagainya, right? Dan bukan itu saja, kita akan ajar juga dalam konteks itu macam mana kita nak menilai performance staff itu. Sampai dapat markah kan, kita nak beri markah tu, nak buat categorization tu menggunakan konsep apa, menggunakan konsep bell curve ke, force ranking ke dan sebagainya. So benda tu yang kita akan ajar dalam kelas, sampailah satu syarikat itu mampu untuk membina KPI dia sendiri, sampailah dia boleh membuat penilaian markah staff itu secara yang proper. Sebab ada banyak kesilapan yang saya akan highlight dalam tajuk tu nanti, banyak kesilapan yang berlaku dalam konteks memberi markah ini, even kesilapan yang dibuat oleh company besar sekalipun. Alright. Dan last sekali yang kita nak highlight, isu apa yang kita jumpa dalam pasaran ni, isu kurang kefahaman akta kerja. Usul pula Dini, tolong ambil tu, tolong ambil air boleh tak? Okey, right. Lupa nak ambil air tadi kan. Kita santai-santai pada malam ni. Okey, yang keempat, kurang kefahaman akta kerja. Maknanya kita ni dan kalau tuan-tuan daripada grup GI tu, sebenarnya sebahagian besar ada, tadi saya sebut disiplin pekerja kan, tetapi sebahagian besar persoalan kita sebenarnya adalah berkisar tentang kefahaman akta kerja ataupun undang-undang kerja. Alright, yang ni pun ramai yang tak mahir. Alright, dan kalau kita sebagai founder tak mahir tentang akta kerja, nanti kita kena main dengan staff kita je. Okay, dah banyak kes yang saya jumpa, founder ni kena main dengan staff kata, bos saya tengok TikTok, dia kata kan, TikTok cakap macam ni kan. Kita pun tak belajar, kita pun tak tahu apa yang dipaham pada TikTok tu salah rupanya. Jadi kita pun mengiyakan saja. Jadi adalah kes-kes melibatkan pembayaran terlebih kepada staff, right? Jadi isu-isu macam ni tidak akan berlaku kalau kita menguasai akta kerja. Kalau kita menguasai bukan sekadar akta kerja, tetapi lebih tepat lagi istilahnya undang-undang kerja. Sebab undang-undang kerja bukan sekadar sumbernya daripada akta kerja, tetapi juga banyak juga daripada keputusan-keputusan mahkamah dan juga akta-akta lain yang berkaitan. Alright, so itulah antara isu yang kita jumpa, isu besar dalam syarikat yang memerlukan penyelesaian. Thank you ni. Alright, memerlukan penyelesaian. Baik, kita pergi pada next slide dia. Okey, boleh follow lagi saya start ni. Simple je. Kita buat malam ni sesi simple saja, santai-santai, tetapi tuan-tuan, yang paling penting objektif saya tuan-tuan faham apa itu HR Masterclass dan apa offer kita yang kita bagi khas untuk Ramadan ini. Betul lah macam our CEO cakap tadi, Encik Nafi cakap tadi, memang kita tak bagi kepada yang sebelum ini, kita hanya bagi pada yang ini saja. Kebetulan pada bulan Ramadan, sebab kebiasaannya saya daripada dulu lagi, saya dah biasa bulan Ramadan ini saya ada banyak potongan-potongan yang kita buat lah. Alright, banyak diskaun kita buat kepada klien kita, termasuklah macam latihan dan sebagainya. Semoga-moga kita sama-sama mendapat berkat Ramadan. Okey, jap minai ya. Bismillah. Okey. Alright. Kita sambung ya. Okey. Jadi that's why kita perkenalkan HR Masterclass ini untuk yang third batch ya. Untuk batch yang ketiga. So kami dah jalan yang batch pertama last year. Okey, 6 bulan terakhir last year. Kemudian yang 6 bulan yang sekarang ni masih lagi, batch kedua masih lagi berjalan. Alright, dan akan berakhir insya-Allah pada bulan 6, tapi mungkin terlajak sikit sebab ada kelas yang panjang rupanya. Okey, ada kelas yang panjang, alright, iaitu undang-undang
undang-undang kerja tu panjang. Alright, undang kerja tu panjang sikit dia punya perbicaraan dia. Banyak isu-isu yang kita highlightkan dalam tu, saya nak pastikan supaya kita betul-betul mahir, kita betul faham tentang undang-undang kerja, supaya kita kita boleh buat keputusan yang betul, tidak dimain-mainkan oleh staf kita. Okey, dan kita boleh praktik secara confident, sebab banyak aspek kadang-kadang kita tak confident nak buat satu keputusan itu sebab kita tidak mahir undang-undang kerja. Once kita mahir sebenarnya, so kita tidak akan teragak-agak lagi, kita akan jadi lebih confident lagi sebenarnya. Baik, jadi disebabkan masalah-masalah tadi, so kita perkenalkan this HR Master Class. Again, our tagline adalah to building competent HR practitioner. Alright, jadi basically siapa yang kena sertai kelas ini? Alright, so kami telah senaraikan ada 4 pihak utama yang mesti sertai kelas ini. Yang pertama sekali adalah business owner himself, he or she himself, herself ataupun himself, ya. Alright, kenapa business owner yang kena sertai? Sebab kalau business owner itu ambil HR pun, dan nak ambil HR mungkin kalau we talk about SME, ya. So SME ni dia punya sifat ataupun dia punya kebiasaannya, dia tak mampu untuk kita nak ambil HR yang boleh HR yang berpengalaman, yang bergaji 4-5 ribu kan, kita mungkin tak mampu. So kita akan ambil HR yang biasa saja. Okey, berbiasa tu maksud HR yang fresh graduate mungkin. Jadi bila kita ambil fresh graduate, sudah tentulah kita sedia maklum bahawa fresh graduate itu belum ada ilmu. Jadi bila tak ada ilmu, sama ada kita terpaksa invest untuk hantar dia pergi kelas, ataupun kita terpaksa ajar dia. Alright, tapi kalau kita ajar dia, katalah dia salah faham pula, contohnya dia salah faham pula, jadi kita tak tahu undang-undang, jadi susah. Kita tak tahu kedudukan praktik HR yang sebenarnya macam mana pun susah juga. Jadi kita kena tahu juga. Alright, bila kita tahu, supaya kita boleh buat keputusan dengan lebih tepat lagi. Yang kedua, pengurus besar, sebab dia adalah second hand kepada business owner. Kadang-kadang business owner ni dia dah pass kepada dia punya GM dia. Alright, GM dia. Jadi dah pass pada GM, jadi GM lah kena faham apa itu HR. Sebab sebagaimana dia kena belajar disiplin ilmu yang lain yang berkaitan dalam bisnes dia. Contohnya dari sudut marketing, dari sudut finance kan, macam tu kan kita ada finance for non-finance kan. Begitu juga sepatutnya kita ada HR for non-HR. Okey, so dalam masa kelas ini, jadi kita akan, bila kita dah belajar HR ini, maka kita ibarat macam kita telah mengikuti kelas ataupun latihan HR for non-HR, seperti mana adanya kelas finance for non-finance. Alright, so kenapa ada kelas finance for non-finance? Supaya kita tidak jadi buta dalam finance, kita tidak dimain-mainkan oleh kita punya finance manager atau finance executive kita. Bila dibentangkan data, kita boleh baca. So same goes to HR juga, sama je konsep dia. Okey, kemudian ketiga, pengurus HR sendiri, definitely. Okey, seperti yang selalu saya ucapkan, dan dalam grup GI1 tadi pun saya dah maklumkan. Saya dah banyak kali juga sebenarnya saya interview HR, termasuk HR manager kan. Kita dapati bahawa walaupun nama HR manager, tetapi dia masih lagi banyak kelompongan yang dia belum tahu atau faham. Contohnya lah, katalah dia daripada syarikat yang besar. Okey, sekejap ya, bismillah. Katalah HR itu daripada syarikat yang besar, kita lantik dia jadi manager dalam syarikat kita. Dia pernah berkhidmat dengan syarikat multinasional, MNC contohnya, multinational company. Dan dari sudut portfolio dia, dari sudut dia punya CV dia, menarik lah kan. Dia kata dia berkhidmat sebagai HR berapa tahun kan, berbelah-belah tahun sebagai HR kan. Jadi, dan kita pun sangka dia mestilah menguasai semua aspek HR kan, sebab dia nak jadi manager. Sebab manager adalah subject matter expert. So bila dia subject matter expert, dia adalah orang yang menguasai semua ataupun kebanyakan ilmu disiplin dalam HR itu sendiri. Sebab dia akan menjadi rujukan kepada staff dia nanti, ataupun menjadi rujukan kepada the other stakeholders. Contoh macam stakeholder yang lainnya, kita sendiri sebagai founder, kemudian manager-manager yang lain akan rujuk kepada HR, ataupun staff-staff akan merujuk kepada HR. Alright, jadi dia mestilah subject matter expert. Cuma kita tak tahu punya, dia duduk dalam syarikat besar. Syarikat besar ni dia telah mengamalkan konsep divide and control. Dia pecah perintah. Pecah perintah tu maknanya dia telah
dia terpecahkan. Kalau seorang HR tu dia handle bahagian training, maka bahagian training sajalah dia handle. Ini case true story saya cerita. Ada satu klien kita tu, klien saya, dia dah ambil HR ni, belum sempat saya advise dia, dia dah ambil dulu. Dia ambil dulu HR tu. Bila saya tengok kan, dia sounds like macam macam bagus calon ni, tapi dah jadi pekerja klien saya lah masa tu macam bagus. Tapi bila saya baca betul-betul, saya dapati sebenarnya dia banyak lebih kepada bahagian latihan. Dan bila saya pergi coaching kepada syarikat itu untuk kali pertama, dan HR manager tu ada sekali, maka adalah soalan-soalan saya tanya kepada HR manager tu. Jadi jawapan yang diberikan itu menakut dengan saya. Menakutkan saya tu in the sense that jawapan tu salah dan sangat-sangat berbeza dengan level seorang manager yang saya expect. Saya expect at least dia mencapai lah, dia boleh jawab at least. Kalau macam tak betul pun, ada rumah tu adalah mungkin ada betul, tiang segi semua tu mungkin, tapi cuma mungkin hiasan-hiasan dia tu mungkin yang belum betul-betul kukuh. Tapi masalahnya tiang pun salah, tiang segi pun salah. Jadi menakutkan saya. Dan in fact it's true, bila dia bekerja dalam sebulan dua, kemudian bila saya check balik dengan klien saya, klien saya dah terminate dia sebab dia kata memang dia tak lagi, manager tu tak boleh pergi, tak boleh buat kerja sebenarnya. Jadi masalah. Alright, so pengurus HR yang belum kompeten, kalau tuan-tuan rasa memang dah kompeten, kita dah contohnya macam undang-undang kerja kita dah master, pengurusan disiplin kita dah master, performance management kita dah master, nak set KPI kita dah master kan. Jadi dan juga bahagian-bahagian lain dalam HR tu kita dah master. So saya boleh kata tak perlu nak join pun tak apa. Right, yang kita sebut ni yang kita rasa belum kompeten lagi, dan ada topik yang kita kena perbaiki, kena top up. Last sekali of course HR exec. Alright, so kalau kita ada HR exec, dan sudah tentu sebenarnya ramai juga HR exec. Kalau pengurus HR pun saya kata saya jumpa banyak yang belum kompeten, dan of course apatah lagi kalau HR exec, alright, yang biasanya berumur yang lebih muda berbanding dengan kalau pengurus HR. Jadi of course HR exec adalah salah satu daripada orang yang mesti join HR masterclass kita. Alright, so ini adalah target market kita, ataupun kita siapa yang mesti sertai HR masterclass ini. So basically macam Encik Hanafi, our CEO intro tadi, dia dah sebut bahawa ini bukan one off punya kelas, bukan buat kelas satu hari habis, tak. This is actually a course untuk selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan tu bukanlah tiap-tiap hari cik akak, bukanlah macam full time. Kita bukan belajar full time. Kita ada 2 kelas for every month. Bermaksud in totality kita ada 12 session semua sekali all together. Ada 12 session all together yang ada dalam tempoh 6 bulan tersebut. Cuma dari sudut satu kelas tu boleh jadi most of the class satu kelas satu topik, tetapi ada yang satu kelas less than one topik, tapi kita combine dengan topik yang panjang. So topik yang panjang biasanya adalah tajuk undang-undang kerja, sebab kita akan cover hampir-hampir, tapi tak keseluruhannya, tapi hampir-hampir kulit ke kulit Akta kerja tu. Kita akan tengok start dari section 21 pergi section 7 yang relevan lah, yang penting-penting section 7, section 10, section 13, section 17, section 18, section section 18 tu kalau up pergi section 22 untuk advance, up lagi section 23, up lagi section 30, up lagi sampai section 59, section 60, dan sebenarnya kita akan tapau cuti-cuti tu start daripada section 60 CD, section 60 D, C, section 60 C shift tu sampailah section 60 FA. Section 60 FA itu yang paternity leave tu kan. So kita akan cover kat situ, dan ada belakang sikit lagi kita cover section 69, dan itu kita akan cover. Jadi scope itu kita cover, termasuk dengan sokongan daripada kes-kes mahkamah yang telah diputuskan. Maka kita akan share macam-macam jenis, macam-macam kefahaman tentang undang-undang kerja ni yang mencakupi topik-topik yang saya sebutkan tadi. Alright, jadi kita dah faham dia ada 12 session semua sekali.
ada 2 sesi setiap bulan. Alright, dan sesi ini kita buat secara Zoom meeting, bukan kelas fizikal. Sebab kalau kita buat kelas fizikal, dia akan menjadi kefayahan kepada kita punya peserta, sebab nak pergi datang ke kami boleh je, kalau saya boleh je saya buat kat sini kan, satu kelas dekat office kami ni, tapi dia akan menjadi kos lah, kepayahan kos kepada kita punya peserta-peserta kita. Jadi kita buat Zoom meeting sahaja, dan kita boleh dengar dan kemudian kita boleh dengar dan attend kelas itu secara Zoom meeting. Alright. Okey, saya teruskan dalam next slide. Jadi kita masuk kepada apa topik yang kita cover. Apa dalam 12 topik tu. So 12 session tu apa topik yang kita akan cover Jadi sambil-sambil itu saya nak share juga, ataupun saya nak maklumkan, kalau siapa ada persoalan, jangan malu-malu, jangan segan, boleh tanya saya, dan insya-Allah saya akan cuba untuk handle soalan tu. Okey, soalan berkaitan dengan apa kita penerangan kita pada malam ini. Kalau mampu saya akan handle soalan tersebut insya-Allah. Baik, boleh tanya, gunakan itu yang ruangan chat yang disediakan itu Okey, bismillah. Okey. Baik, kita bagi kepada tajuk-tajuk yang kita akan share, kita bentangkan dalam kelas ini, camas kelas ini. Yang pertama sekali adalah Introduction to HR, Strategy and Operational. So kelas yang pertama tu, kelas pengenalan, saya nak bentangkan tentang apakah yang disebut sebagai strategi HR dan juga operational. Okey, operational HR ni, apa tugas-tugas HR, dan saya akan bentangkan keseluruhan skop tu supaya kita nampak skop HR secara penuh. Okey, so that's going to be in the first class. Second class kita adalah kita akan sentuh tentang organization design and talent acquisition. Okey, bentuk organisasi dan juga talent acquisition. Jadi lepas ini bila kita datang kelas tu nanti, so dijangkakan bahawa HR kita ataupun kita sebagai founder ataupun kita sebagai GM, kita tahu dah apa reka bentuk ataupun struktur organisasi yang betul. Nanti saya akan highlight sekali apa struktur organisasi yang salah, yang akan menimbulkan kekeliruan di kalangan pekerja kita. So that will be under topik organization design. Yang kedua, talent acquisition. Talent acquisition tu kita bincang tentang rekrutmen secara asasnya. Okey, kita bincang tentang rekrutmen, macam mana kita nak rekrut staff, sampailah kita nak interview staff macam mana, apa skrip yang kita kena gunakan, kenapa skrip itu kena cakap macam tu, kenapa, itu kita akan sharekan nanti. Alright, dalam tajuk nombor 2. Okey, it's very exciting. So tajuk nombor 2 tu kita akan lalui dalam kelas ini. Bismillah. Okey, nombor 3 kita bincang pula tentang contract of service. Sebab dalam konteks contract of service ni banyak juga kekeliruan berlaku. Okey, bila kita salah buat kontrak kepada staff, maka nanti ia boleh digunakan oleh staff itu against us untuk menentang kita. Okey, untuk dibawa ke JTK ke ataupun nak bawa ke JPP ke, Jabatan Perhubungan Perusahaan. Kita yang kena, tapi siapa buat kontrak? Kita sendiri juga yang buat kontrak. Baru ni saya pergi ke Sungai Petani, so dia check lah kontrak staff dia. Saya dah tegur, pinpoint beberapa kesalahan yang dalam itu. So yang kena diperbetulkan. Sebab asal kenapa? Sebab dia tidak tahu apa template yang betul untuk kontrak kerja, dan dia tak tahu secara undang-undangnya apa yang kena ada dalam kontrak kerja. Jadi dan tajuk ketiga tu kita akan belajar bukan sekadar tentang kontrak kerja terus, kita akan share apa pecahan dia. Rupanya kontrak kerja ni pecah pada 2. Pertama sekali CFS, Contract for Service. Yang kedua COS. COS ni pecah pada 2 pula. Okey, iaitu kita ada fixed term contract, non fixed term contract. Alright, fixed term contract atau non fixed term contract ni dia boleh jadi ada 2, sama ada part time atau full time. Begitu juga dengan permanent contract ataupun non fixed term contract, dia boleh jadi part time ataupun full time. Kemudian dia boleh ada dalam tempoh percubaan. Bila kita ada percubaan, kemudian kita disahkan penjawatan pula. So ini saya lukiskan kefahaman ini, okey, dalam bentuk carta alih supaya kita, ataupun dalam bentuk carta supaya kita mudah faham
pecahan dia, dan kemudian kita akan dalami pula apa itu kandungan dalam kontrak kerja tu sendiri. Kita akan dalami, okey, apa yang kena ada dalam kontrak kerja menurut undang-undangnya, apa regulation yang kita rujuk untuk kita nak tahu apa kandungan dalam kontrak kerja. Alright, so benda tu kita akan sentuh banyak, dan kita akan highlight sekali sudut drafting tu macam mana, kontrak kerja ni nak draft tu macam mana yang betulnya. Alright, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, kita akan bincang tentang onboarding process and probation management. So bila tadi kita tajuk kedua kita ambil staff, tajuk ketiga kita prepare kontrak kerja dia, kemudian nombor 4 maka staff tu pun nak lapor diri. Lapor diri itu kita akan buat onboarding proses untuk kita nak menerima staff itu. Jadi proses nak menerima staff tersebut kena betul juga. Okay, apa yang kita nak bentangkan kepada staff itu pada hari pertama dia lapor diri. So apa program kita nak buat untuk staff itu, untuk latih dia. Alright, dan kemudian sampailah kepada kita bincang tentang probation management, pengurusan probation management, pengurusan staff dalam percubaan. Jangan main-main, sebab ramai yang salah, yang tidak manage betul-betul staff dalam percubaan ini, lalu menyebabkan berlaku kerugian. Kerugian ni apa? Katalah ada banyak syarikat dia tak tahu nak buat apa dengan staff ni lepas percubaan, jadi mereka terus sahkan sahaja, walaupun dalam hati founder tu kata staff ni tak perform ni, tapi sebab founder tak tahu macam mana nak terminate staff dan tak perform dalam tempoh percubaan ini, maka dia tak tahu nak buat apa, dia sahkan saja. Bila dah sahkan penjawatan staff tu bermasalah juga, nak terminate dah susah, kena buat PIP sebagainya. Alright, it is not an easy process lah selepas confirmation, tapi sebab tidak tahu macam mana nak manage staff dalam percubaan ini, apa yang kita kena buat kalau dia ada masalah. So benda itu yang kita akan bincangkan dalam topik yang nombor 4. This is very exciting topik juga sebenarnya. Okay, nombor 5, ini topik besar. Nama dia paling pendek sekali, employment law. Okay, paling pendek sekali, tapi dia paling besar sekali. Dia punya cakupan dia besar, yang seperti saya sebutkan tadi, daripada section 21 kontrak kerja tu kita shoot straight sampai section 60 FA, sentuh juga mungkin section 80 ataupun section 60 P&Q. Sorry, tak habis lagi section P&Q, apa ni, waktu anjal waktu kerja anjal, flexible working arrangement, FWA. Shoot lagi ke atas section 81, itu dah pergi masuk section harassment dah. Shoot lagi ke atas kita pergi section 69 contohnya, case dan sebagainya. Alright, jadi kita akan bincangkan sebenarnya topik-topik yang berkaitan dengan undang-undang kerja itu, dan juga disokong oleh keputusan-keputusan mahkamah. Okay, this is very exciting topik sebenarnya. Satu topik yang sangat menarik dan boleh memberikan kita banyak input yang kita tak tahu sebelum ini. Jadi kita akan tahu. Jadi kita akan lebih yakin dalam konteks kita nak menguruskan staff kita. Kalau staff tanya soalan, contohnya, saya beri satu contoh ya. Alright. Antara bila kita ada klien saya coaching, contohnya bila dia dah selesai bina dia punya HR polisi, maka saya pun beritahu kepada HR dia, bentangkan HR ni kepada HR polisi ni kepada staff. Tapi sebab HR manager dia tu, HR eksekutif tu baru lagi, so dia takut ada soalan-soalan cepu mas yang dia tak boleh nak jawab, jadi minta saya. Tak apalah, saya kata saya bantu. Jadi setting dengan staff dia semua, kan kumpul lah ramai-ramai tu kan dalam satu dewan meeting dia. Jadi saya pun bentangkanlah satu persatu kan. Tapi saya dah ready dah. Okey, sebelum saya bentang tu saya dekat saya dalam laptop saya tu, saya dah buka dah akta kerja PDF tu. Jadi kemudian bila saya dah ready, jadi saya bentangkan. Sampailah satu topik tentang tajuk waktu kerja sebenarnya. Tajuk waktu kerja. Saya kata kalau waktu kerja kita macam ni, kalau kita masuk pukul 9, maka pukul 9 lah kita datang, tak boleh lewat daripada ni. Jadi adalah seorang staff tu tanya, coach, dia kata kalau saya masuk lewat 10 minit kan, kemudian saya cover belakang, maknanya di cover waktu balik 10 minit tu, boleh ke tak boleh? Alright. Tapi sebenarnya saya dah tahu kes tu, sebab ada dia punya bos dia cakap kan, kes tu berlaku pada staff dia tu. Jadi saya cakap, untuk menjawab soalan awak itu sebab awak merujuk kepada waktu kerja anjal. Saya nak rujuk section 60P, 60Q saya kata kan. Okay, saya buka supaya dia nampak, saya buka. Okay, kita buka akta. Okay, kita buka section tu. Saya kata nombor 1, kalau awak nak
berdasarkan section tu saya kata, kalau awak nak memohon waktu kerja ancal, sebab topik ni waktu kerja ancal ni FWA, saya kata kalau awak nak memohon waktu kerja ancal, you have to refer to akta. Okey, akta section ni lah, saya kata section 60 PQ je ni. Jadi apa section ni cakap, dia kata kalau awak nak mohon waktu ancal, awak kena memohon secara bertulis kepada majikan. Ada mohon tak? Tak ada. Okey, point nombor 1 fail. Saya kata yang kedua, kalau awak memohon pun secara bertulis, kemudian dah hantar kepada majikan, majikan kena beri keputusan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh diterima permohonan. Okey, ada tak awak terima apa-apa instruction daripada bos awak bahawa boleh awak buat waktu anjal? Tak ada. Okey, jadi dah fail point kedua, saya kata. Jadi celah mana awak kata awak boleh buat waktu anjal tu? Awak belajar tu di mana? Siapa cakap awak boleh buat? Walaupun waktu anjal tu memang ada dalam akta, tetapi ada syarat dia. Patuh tak syarat tu? Tak patuh. Jadi tak boleh lah, saya kata ke dia, kan? Jadi kalau kita tak mahir undang-undang kerja, maka kita dengan mudahnya boleh diperkotak-katikkan oleh staf kita. Macam tu bab-bab kerja ni penting. Ini bukan main-main, kan? Bukan not just about marketing saja, tapi bila staf tu bekerja, dia nak claim itu ini, benda tu boleh mencederakan hati dia kalau dia tersalah faham. Kalau dia kata patut pun kalau saya kerja waktu hari Ahad ni mestilah gaji saya double. Macam tu. Kalau saya kerja pada hari Ahad tu hari cuti dia, hari rehat dia, dia kerja katalah 3 jam 4 jam dia kerja, dia kata kena bayar double lah bos, kan? Kita pula tak tahu. Dia pula kata bos, saya tengok TikTok cakap macam tu, kan? Takkan salah. Kita pula tak tahu. Dia kata tengok TikTok ni masa sifu cakap, kan? Jadi kita pun bayar je. Rupanya bukan. Jadi dah rugi on our part, kan? Kalau ada seorang, kalau ada 5 orang bekerja pada hari Ahad, berapa banyak dah kita rugi. Banyak dah syarikat yang saya cek balik, saya betulkan semula, rupanya sebelum ni bayar dengan kerugian sebab kejahilan. Okey, itu satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Nombor 6, understanding the concept of HR policy and related forms. Okey, this is very important juga. Okey, tajuk 6 ni kita bincang macam mana kita nak memahami konsep HR policy. Nanti kita bentangkan satu template HR policy yang saya buat. Alright, dan saya akan highlightkan apa yang kita kena beri perhatian dalam HR policy itu supaya kita boleh cover dah lompong-lompong yang sebelum ni wujud dalam amalan praktik kita, dan kita boleh cover siap-siap dengan terma yang lebih jelas dan boleh protect diri kita sendiri. Okay, not just us, tapi of course lah akan beri justice kepada staff kita juga. Alright, ini tolong ambil air. Okay, baik. Alright, jadi saya akan share contohnya lah. Kita ada tajuk yang tidak ada dalam akta kerja. Dalam polisi itu ada satu tajuk kecil di bawah, biasanya di bawah waktu bekerja. Okey, tajuk kecil nama dia time off. Ada juga satu lagi time sleep. Okey, tapi time sleep ni more merujuk kepada sleep yang doktor bagi sebab menunjukkan bahawa kita dah pergi, kita ada temu janji dengan doktor. Alright, itu time sleep. Tapi time off ni adalah isu-isu lain. Staff tu mungkin masuk lewat sebab isu-isu emergency, banjir ke, ada traffic light, traffic jam dekat jalan sebab ada kemalangan yang berlaku. Bos-bos pun lewat juga, bos pun tahu ada sebab kelewatan tu yang sah. Jadi ada time off contohnya. So macam mana kita nak buat terma time off? Right? Adakah kita buat terma time off selama mana staff tu tak datang lambat sebab yang dibenarkan, maka kita masih bayar gaji dia, ataupun kita nak hadkan kepada 2 jam saja time off, ataupun 3 jam saja. So ataupun ada terma lain. Adakah semua keadaan? Adakah keadaan-keadaan tertentu saja? So ada banyak variation yang mungkin boleh berlaku dalam polisi HR itu tersebut. Tapi bila kita buat HR polisi tersebut dengan full of consciousness, dengan kesedaran yang nyata, dengan ilmu, maka kita boleh cover siap-siap lompong-lompong yang mungkin berlaku, yang boleh memberikan impak kepada bisnes kita. Okey, dan juga dari same time kita boleh memikirkan sekali keadilan untuk staf kita. Bila dia adil, dia akan rasa seronok bekerja dan dia akan loyal dengan kita dan dia bekerja dengan betul-betul, kan? Jadi cuma kita nak pastikan we have the right policy. Okey, dan oleh itu kita kena belajar macam mana. Dan juga saya akan share juga related forms.
Okey, form-form yang berkaitan. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks HR polisi ini, saya akan ajar dua benda utama. Satu, HR polisi punya konsep. Alright, yang kedua, kita akan share apa-apa borang yang berkaitan dengan HR ni, kan? Mana yang kita dah ada, kalau kita pakai software yang dah ada tu tak apalah, yang belum ada tu kita akan gunakan. Alright, baik, next. Okay, bismillah. Okay, boleh follow saya setakat ni? Boleh follow saya setakat ni? Okay, alright. Dia apa ni, dia slide tu dia ada numbering tu, sepatutnya dia 10, 11 kan, tapi dia mungkin dia lain sikit dia punya setting tu. Jadi yang nombor 02, 12 tu dia terjatuh ke bawah. Okey, sebenarnya nombor 10, 11 dan 12 tu ya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh respon tak, jelas tak setakat ini, setakat 6 tajuk yang saya dah bentangkan tadi, jelas tak? Okey, kalau jelas boleh respon Nurul Ashikin, terima kasih kerana responsif. Bismillah. Farhana, jelas, baik, terima kasih. Cik T, jelas, baik, terima kasih Cik T. Okey, Cik T ya. Canggih nama Cik T. Okey, kita sambung topik yang ketujuh. Terima kasih yang merespon. Termination of contract. Okey, masuk topik yang ketujuh, kita bincang tentang macam mana kita nak terminate contract staff. Nak terminate contract staff ni, saya akan share apa situation yang membawa kepada perkhidmatan staff ini. Alright, of course lah, bukan terhad sekadar sebab staff tu buat salah laku, ataupun bukan sekadar sebab staff itu ada masalah performance. Bahkan ada sebab-sebab lain yang dibenarkan untuk kita terminate staff. Contohnya yang berlaku kepada Petronas. Petronas ada, baru lately ada cerita dia nak terminate staff dia. Dia kata ini bukan retrenchment, dia kata ini kita panggil sebagai downsizing. Tapi sebenarnya dia punya CEO pun salah juga sebenarnya. Kan mungkin HR dia tak advise, ataupun memang tujuan cakap macam tu supaya tak nak timbulkan polemik sebab yang sebenarnya dia kata, this statement CEO Petronas dia kata kami ada dalam berapa belas ribu gitulah, tak salah saya, staff yang akan di-terminate. Okey, kita akan dia akan terminate sebab dia kata sebab termination itu hasil daripada exercise right sizing, bukan downsizing, right sizing yang dibuat. Okey, ada beza right sizing dengan downsizing, ada beza, ada dua beza. Okey, itu kita bincang dalam termination contract nanti. Tapi dia kata bukan retrenchment. Di situ disilap. Sebenarnya sama ada downsizing ke ataupun right sizing ke, ataupun dia termination because of dia bagi VSS ke ataupun MSS ke, sebenarnya semua itu termasuk layoff, semua itu duduk di bawah retrenchment. Alright. So rupanya bukan sekadar ada masalah performance, bukan sekadar ada masalah salah laku, tetapi disebabkan syarikat kita nak buat ada sebab sales ke bermasalah, atau kita buat right sizing ke dan sebagainya, maka berlaku redundancy, maka kita boleh buat retrenchment. Nak buat retrenchment tu ada prosedur dia, kena hantar borang itulah kepada JTK kan, kena isi bla bla bla. Itu semua kita akan cerita dalam termination of contract. Selain daripada itu, ada juga contohnya medically boarded out. Siapa biasa dengar medically boarded out, dia medical board out, maknanya dia bawa keluar disebabkan faktor-faktor dia sakit. Okey, dia sakit ataupun prolonged illness, sakit berpanjangan. Okey, dan yang mana dia akan jatuh di bawah frustration of contract, kekecewaan kontrak. So kita akan belajar kat situ nanti. Right, baru kita faham, rupanya kalau berlaku situasi macam ni, kita boleh terminate. Alright, cara terminate tu macam mana? Ni ada cara dia. Tetapi bila masuk cara termination untuk yang berkaitan dengan disciplinary management ataupun termination disebabkan salah laku, kita akan detailkan kat dalam tajuk nombor 8, sebab tajuk tu agak besar. Jadi bincanglah pula tajuk 8 berkaitan dengan disciplinary management, especially kita bincang tentang macam mana kita nak kendalikan salah laku staff. Di sini nanti saya akan
share, saya akan jelaskan. Rupanya salah laku tu ada 3 jenis. Saya cakap ke Kod cakap, kod mana? Itu nanti kita akan bincangkan. Kod cakap mesti 3 jenis, kecil, serius dan berat. So 3 jenis ni dia ada cara dia untuk kita nak handle dia, flow dia macam mana. Jadi dalam nota tu saya sediakan flowchart siap-siap. Mudah sangat, flowchart dah siap dah bang. Right, saya buat flowchart siap-siap. Saya ajar flowchart tu sendiri nak guna macam mana. Dan saya ada penerangan lagi, muka surat sebelah dan satu lagi tu penerangan tentang setiap satu point dalam flowchart tersebut. Alright, jelas kita bagi. Jadi start daripada macam mana nak handle salah laku kecil sampai nak handle salah laku serius dan berat. Alhamdulillah. Okay, most of my client dulu yang batch pertama yang dah practice, yang dah practice macam mana nak handle staff masalah salah laku kecil, especially datang lewat. Saya telah buat satu prosedur khas. Salah laku kecil tu ada satu prosedur, tetapi kemudian saya buat satu prosedur khas untuk datang lewat. And most of the client bila dibuat, alhamdulillah, sangat berkesan dalam menghapuskan ataupun mengurangkan isu staff datang lewat. It's very effective. Alright, itu kita akan discuss dalam tajuk nombor 8 nanti. Nombor 9. Okay, nombor 9 kita bincang tentang compensation and benefits and payroll management. Kita akan bincang tentang CMB. Okay, apa strategi kita dalam kita nak memberikan benefits kepada staff. Alright, apa strategi kita supaya staff itu boleh kita retain lama, staff yang bagus lah. Yang tak bagus kita terminate ikut kaedah yang kita dah faham tadi. Yang bagus kita nak retain staff itu. Nak retain staff itu kita kena bagi benefits. Benefits yang kita bagi not necessarily benefits yang mesti mahal, yang boleh memberikan kesan yang agak besar kepada kewangan kita, not necessarily. Tapi ada benefits yang simple, yang mudah, yang praktikal, yang kita buat sesuai dengan kemampuan kewangan kita. Alright, dan dia memberi impak kepada kesetiaan, loyalty of the staff kan, dan juga motivation dia. Lanjut kita akan bercakap dalam tajuk nombor 9, payroll management. Kita akan highlight apa kaedah untuk kita buat bayaran gaji dan isu-isu yang berkaitan, yang related issues berkaitan dengan payroll management. Okey, nombor 10 kita akan bincangkan tentang performance management. Ini adalah antara topik-topik yang ditunggu-tunggu. Okey, sebab dalam tajuk ini kita akan belajar macam mana kita nak set KPI. Macam mana nak set KPI. Jangan bismillah. Okey, dalam topik ini saya akan ajar macam mana nak set KPI. Okey, saya kata ambil jadi staff, mana-mana jadi staff dalam jabatan, dan saya akan tunjukkan satu persatu macam mana kita nak menghasilkan saya menghasilkan KPI daripada jadi tersebut. Alright, jadi selepas kita buat KPI, kemudian saya akan ajar pula macam mana nak gunakan scorecard. Saya ada sediakan satu scorecard yang saya buat sendiri, yang boleh digunakan effectively dengan berkesannya untuk mendapatkan markah staff. Okey, dalam masuk topik itu nanti saya akan share macam mana nak gunakan scorecard, macam mana masukkan KPI itu dalam scorecard tersebut, macam mana kita nak membina point scale dengan rubrik, macam mana nak dapatkan markah staff, macam mana nak letak full mark at point berapa, semua tu kita akan ajar sampailah topik yang dalam topik tu, sampailah subtopik macam mana kita nak membuat categorization staff itu bila dapat markah untuk kita nak bagi reward pula kepada staff. Alright, dan last kali topik 12 iaitu topik leadership. Okay, leadership in POLC. Alright, kita masukkan sekali leadership sebab ada sangat penting untuk semua kita, termasuk HR, termasuk founder semua mesti faham konsep leadership dalam POLC. Siapa yang dah beli buku saya? Siapa dah beli buku saya? Okay, jadi boleh ambil tak buku kita? Okay, siapa dah beli buku kita? Okay, saya nak highlight je ni sebab dia berkaitan dengan topik yang kita sentuh untuk topik yang nombor 12 ni. Okay, dalam buku ni 100 hari tukar staff jadi manager, tu ada gambar kecil kat bawah tu kan. Alright, topik dalam buku ini saya dah detailkan juga yang tajuk POLC tu. POLC tu stand for Plan, Organize, Lead, Control. Plan, Organize, Lead, Control. Jadi saya akan share
okey, seperti mana apa yang saya share dalam buku ini, tetapi yang kita akan buat share secara live nanti, macam mana kita nak apply our leadership dalam melalui POLC tersebut. Alright, supaya kita faham macam mana peranan seorang leader sebenarnya. Jadi yang satu, yang kedua, bila kita faham peranan leader tu duduk dekat dalam POLC, maka mudah kita nak identify sebenarnya kalau kita sebagai leader, kita kelemahan kita kat mana, dekat P ke, O ke, L ke, C. Okay, sebab ada sekali saya buat dulu tahun dalam 3 years back macam tu, saya buat tajuk dia corporate leadership. So ramai join, okay, 100 lebih peserta join. Masa tu kita tak guna iklan pun, saya blast dekat dalam WhatsApp saya je, dekat dalam Facebook saya. Masa tu saya pun tak reti nak guna WhatsApp yang apa ni, yang kita boleh apa ni dipanggil iklan tu kan, iklan WhatsApp tu. Jadi saya pakai Facebook saja, 100 lebih join. Dan akhir sesi itu saya tanya, saya terangkan semua benda kan, tak banyaklah topik itu selain pada POLC, tapi tajuk akhir tu POLC. Jadi saya tanya, okey, majoriti, saya tanya, kita dah faham POLC, jadi boleh tak share kepada saya apa ni, yang part mana yang kita paling lemah, dekat P ke, dekat O ke, dekat L ke, dekat C. Okey, dan bila saya dah tengok jawapan-jawapan yang diberikan oleh ramai, majoriti daripada mereka yang join itu, saya dapati bahawa mereka ramai, majoriti yang cakap mereka ada masalah dekat C. Dekat C. So apa itu C, apa itu P, tu detail tu nanti kita akan bincangkan dalam topik yang nombor 12 tersebut. Alright. Okay, so kita sambung, teruskan sikit lagi. Okay, jadi basically dah habis penerangan tentang 12 sesi ini. Sekarang saya nak cerita, okay, berapa harga dia. Okay, of course, sebab bila kita buat kelas ni, of course dia ada harga dia. Okay, tapi macam biasalah tuan-tuan pun kenal saya kan, kenal jiwa saya. Kalau siapa yang dah rapat dengan dah lama, banyak kali ikut kelas saya daripada dulu tahun-tahun yang sebelum ni kan, dan dah kenal saya personally, dan mungkin pernah duduk dengan saya, jiwa saya partly adalah IKS, saya nak bantu. Okay, tapi kita kena ada win-win situation lah, sebab bolehkan saya terus membantu, dan sudah tentulah membantu tu dalam konteks kita berikan ilmu yang terbaik kepada semua. Yang kedua, kita letak harga yang sesuai dengan IKS. Dan kalau tuan-tuan, kalau betul-betul saya nak letak berdasarkan so-called nilai ilmu itu sebut, kalau kita nak letak based on that, saya rasa the price is going to be actually is higher than apa yang kita nak provide kepada tuan-tuan, especially yang kita ada harga Ramadan ni. Alright, tetapi based on jiwa kita nak menyumbang. Sebab saya tengok, saya punya jiwa macam ni, ramai yang IKS ni saya tengok dia nak ilmu, tapi kadang-kadang dia pergi kelas kan, kelas tertentu, kelas tentu of course mula murah, tapi bila nak pergi atas lagi dah mahal sangat. Saya tahu harga tu sebab saya pun ada saya punya nombor beritahu. Jadi saya kata kesian kau awak. Saya tak nak cakap tentang konsultan lain, itu hak mereka tapi saya cerita saya punya concern, kesian kepada semua ni kan, awak nak dari ilmu tapi awak tak dapat sebab awak tak belum mampu. Jadi saya terfikir mungkin inilah sumbangan saya kepada IKS. Alright, dan sudah tentu dah tidak akan mempercepatkan saya boleh jadi jutawan senyap ke kan, tetapi bagi saya partly adalah sumbangan saya kepada IKS, dan oleh itu dia reflected, apa yang kami rasa, apa yang kami nak buat itu reflected, dia terreflect kepada apa-apa harga yang kami tetapkan dalam kepada audience kita. Baik, kita pergi kepada yang pertama, special bonus early bird ya. Okay, minta admin tolong share slide. Kita ada banyak bonus sebenarnya. Okay, so first kali kita ada bonus. Kita ada bonus strategic bootcamp. Alright, dah habis 6 bulan tu, nanti kita akan buat satu bootcamp dengan semua peserta. Khas kita nak share formula pengurusan strategik. Kali ni kita akan bincang level yang lebih tinggi lagi. Alright, so formula pengurusan strategik. Alright, yang mana dalam kelas itu dan dalam session itu saya akan ajak macam mana kita nak membina strategic planning. Macam mana kita nak bina strategic planning. Alright, kalau
kalau harga ni, harga strategic planning saja dah 1,500 tak salah saya yang kita buat, biasa kita buat 1,500. Kalau ikut asal harga tu dalam 2,000 lebih, tapi kalau siapa yang macam early bird, sebab kita masih bercakap early bird ya. Ni bonus early bird ya. Ini untuk early bird sahaja. Right, yang kita bagi formula pengurusan strategik tu nombor 1. Bonus kedua kita yang kita bagi AI for HR, okay, online bootcamp. So kita pun bagi kelas macam mana kita nak gunakan AI, okay, untuk HR, untuk pengurusan HR macam mana, okay. Sebab sekarang ni dah agak rampant, okay, dari sudut penggunaan AI, dan kita pun tak boleh ketinggalan nak gunakan AI ini, tetapi mengkhusus dalam konteks HR, right, mengkhusus dalam konteks HR. Bonus yang ketiga, okay, kita akan ada bagi HR template dan dokumen. Bermaksud senang cerita macam ni lah, apa jua topik yang ada melibatkan template, contohnya macam template HR polisi, ada melibatkan template borang-borang HR, ada melibatkan format contohnya macam scorecard dan sebagainya, maka yang itu tiada tambahan. Saya declare kat sini, tiada tambahan bayaran apa-apa, kita bagi sekali dalam kelas ini. Dia dah dalam package dah kita bagi sekali. Alright, sebab dia itu dia jadi bonus nombor 3. Okey, ini untuk early bird. Okey, jadi kita bagi, jangan no worry, jangan risau, kena bayar tak kos, tak, kita bagi je. Banyak template sebenarnya, termasuklah dokumen-dokumen tambahan. Okey, contohnya kalau tentang performance management, kita akan bagi 9 box grid, okey, 9 grid, kotak grid, alright, untuk kita kita nak kena pasti performance staff yang berpotensi untuk jadi leader. Contohnya ada banyak lagi dokumen yang kita akan kongsikan dalam kelas ini. So ini sangat-sangat bertuah sebenarnya. Kalau tidaknya kena ada bayaran lain kan, ada bayaran tambahan. Nombor 4, okey, tapi siapa yang dah beli dokumen-dokumen kita tu, tak apalah, bertindak je lah kan, tapi nak buat macam mana kan, sebab dia dah sekali dalam ni. Okey, bonus yang nombor 4, video rakaman setiap sesi. Jangan risau, katalah contohnya kita tak sempat sangat nak join kelas pada hari tu, hari tertentu yang kita dah set, okey, sepanjang 6 bulan tu ada kita tak sempat, okey, maka kita boleh tengok balik video rakaman yang kita akan bagi untuk setiap sesi. Okey, video rakaman untuk setiap sesi. Bagus ke tak bagus? Kita bagi bonus nombor 4 ni. Kalau bagus, kata bagus. Kalau tak bagus, kalau tak ada respon, kita tarik balik lah. Sebab mula-mula saya macam tak nak bagi kan video ni. Pasal apa? Saya ingat kalau bagi video ni mesti ada yang ponting kelas kan. Senang-senang je ponting kelas kan. Jadi kita punya team kata, coach buatlah juga video kan, dia kata. Tapi saya nak tanya pada semua, okey ke tak okey ni? Zainuddin kata okey, great. Terima kasih, great ya, alhamdulillah. Great, alhamdulillah. Okey, orang lain apa komen? Okey tak kita maintain ke, tak bagus ke, tak okey video ni tak? Sebabnya kalau ada video nanti saya tak ada semangat coach nak ikut kelas, nanti saya akan tuang kelas. Mungkin ada fikir macam tu. Okey Cik T kata bagus ya, okey, alhamdulillah. Kalau okey, kita kekalkan. Kalau tak, saya tak kekalkan lah. Alright, kita bagi bonus nombor 4 ni. Dan jarang-jarang orang bagi kan, jarang-jarang orang bagi. Sebab ramai orang fikir, kalau macam konsultan lah fikir, kalau aku bagi nota ni sekarang kan, nanti kalau di konsultan lain dia boleh ambil gunakan saya bagi saya, tak apalah. Kalau ada lah konsultan dalam ni kan, yang dalam ikut kelas sebelum ni ada. kita tahu kan, tapi tak ada masalah lah kan. Kita ambil lah kan, ilmu bukan ilmu kita, ilmu Tuhan kan. Jadi siapa nak belajar, nak jadi konsultan pun apa tu, kita nak buat macam mana, kita bukan boleh halang. Jadi kita bagilah nota tu sekali. Nota yang saya gunakan dalam kelas tu kita bagi sekali. Okey, bukan nota tulis topik itu kosong, bukan. Nota-nota macam mana exactly macam saya bentang dalam kelas tu, itulah nota yang kita akan bagi, yang kita akan share kepada peserta kita. Ke tak okey nota ni? Kalau tak nak, kita tarik balik lah. Bonus 5, kalau tak okey kita tarik. Macam tu kan. Biarlah supaya berusaha dah sikit menulis kan, tengok video. Right, so apa-apa ada dalam nota tu, ada flowchart lah semua benda kan, ada sekali dalam nota tu, nanti boleh jadikan rujukan. Okay, Zainuddin nak sangat, alhamdulillah. Macam tu lah. Alright,
Kita pergi kepada bonus nombor 6. Ni menjawab persoalan Cik Zainuddin tadi, iaitu kita bagi sertifikat. Alright. Dan ada soalan, kalau sertifikat ni mesti ada ujian ke? Kenalah ada. Dah sertifikat kan, kenalah ada. Cuma setakat inilah kita belum buat lagi. Tapi mana tahu yang batch ketiga ni kita buat kan. Jadi sebab ada tanya tadi, adalah tanya, kita bolehlah adakan. Tak ada masalah, senang je nak adakan ujian tu. Okey, kita buat satu session kan, live kan. Semua orang ada dalam tu. Jadi kita setkan masa, kena jawab soalan. Bukan susah sangat pun. Alright. So kita sediakan juga sijil penyertaan, of course kita sediakan. Okey. Dan adakah setakat itu je? Tak, kita tambah satu lagi. Punya bagusnya saya punya tim ni, tak tahulah apalah dia orang fikir kan. Saya prepare ni, semua tim saya prepare. Saya mana ada masa kan. Saya bawa balik daripada Kota Kinabalu, 14 hari bulan pergi, 16 hari bulan turun ke KLIA kan. Pukul 2 pagi drive tu pergi ke Sungai Petani sampai pukul 9. Pukul 10 saya dah ada meeting dengan klien. Okey, ada isu saya handle DI untuk klien sampai pukul 6 petang. Break tengah hari je. Mana ada masa saya. Ini semua tim saya provide kan. Okey, dia provide bukan sekadar setakat nombor 6 je bonus. Okey, dia masukkan juga rupanya bonus nombor 7. Nombor 7 Cik Abang, nombor 7 ada sokongan selama 12 bulan. Bermaksud katalah lepas kelas tu dah habis, 6 bulan dah habis, ada apa-apa soalan nak tanya kepada saya, boleh tanya. Sama ada nak PM ke ataupun PMX. Sama ada nak PM ataupun PMX. Okey, boleh WhatsApp saya ataupun boleh WhatsApp dalam grup. Cuma saya selalu cakap WhatsApp dalam grup lah bila ada soalan tu. Dan bila saya jawab, boleh dapat manfaat kepada semua orang. Orang lain pun boleh tahu juga jawapannya kan. Melainkan kalau soalan tu sangat sensitif tu tak apalah. Okey, jadi kita ada 7 bonus semua sekali. Tak tahulah apalah baik sangat tim saya ni kan, nak bagi 7 bonus. Tapi itulah yang tuan-tuan akan dapat. Okey, jika subscribe kepada kita punya kelas ini. Dan harga kelas ini, Normal price kita bagi 6,000 per pax. Tak tipu punya. Ni 6 bulan Cik Abang. Tajuk tu besar. Kalau tuan-tuan pergilah kepada kursus kat luar sana. Okay, performance management sahaja harga 2,000 tu satu kelas sahaja pun biasa sangat. Itu satu corporate rate yang sangat biasa. Kalau kelas performance management tu 2,000. Kalau kelas tu 2,000, kalau kelas disiplin 1,500, tuan-tuan kalikanlah dengan kelas lain. Sebenarnya 6,000 tu ibarat macam lebih kurang macam 4 ke 5 topik sahaja sebenarnya kalau kat luar sana. Tapi kita bagi 6,000. Tapi adakah 6,000 ni yang kita nak bagi special price kepada tuan-tuan? Siapa nak harga lebih rendah, tulis nak. Siapa nak harga lebih rendah, tulis nak. Okey, ini tuan ambil air kan. Siapa nak harga lebih rendah, tulis nak. Kalau tak, kita maintain lah kot harga ni. Ini dah bagi murah sangat hari ni kan. Siapa nak bagi 6,000 kan. Syed Nurul kata nak. Syed Zainuddin kata nak. Okey, dua orang lagi cakap nak, kita bagi harga lebih rendah. Okey, 2 orang lagi cakap nak, kita bagi harga lebih rendah. Sekarang 2 orang lagi. Tak cukup 2 orang, tak apalah, kita maintain lah kan. Ini pun laki baru 4 topik ni kan. Kita ada 12 topik semua sekali. Tak aci betul lah kan, 12 topik semua sekali. Ada 2 orang lagi yang komen kata nak, kita akan bagi harga lain. Cepat. Baru setakat ni ada 1, 2, 3 orang je. Kita ada berapa orang ni? Cik T kata nak, baru ada seorang lagi kita nak. Berapa orang ni semua sekali? Tak nampak pun kan. Berapa orang ni kita ni sebenarnya? Seorang lagi. Okey, ada seorang lagi. Kita ada 23 orang. Kita ada 23 orang ni. Takkan tidak dengar kan. Mestilah mendengar. Farhan okey. Farhan kata nak. Okey, boleh lah. Alright. Ada 1, 2, 3, 4, 5 23 orang. 5 orang je respon. Tak apalah nak macam mana. Okey, jadi next kita bagi special price. Alhamdulillah kan, kita bagi special price lah kan. Okey, dah lah bagi 7 bonus kan. Semua kita bagi kan. Kita bagi
Tim saya potong separuh 3,000 lah, alamak kan. 3,000 bukan per pax, 3,000 per 3 orang. Aduh, ni apa pasal baik sangat ni kan. 3,000 per 3 orang. Tadi 6,000 per satu pack, satu peserta. Ni 3,000 untuk 3 orang peserta dalam satu syarikat. Okey ke tak okey? Bagi tahu kita. Share dengan kita, okey ke tak okey? Bismillah. Murah sangat ni, pemurah sangat ni. 3,000 per 3 pack sini, alamak. Okey? Okey lama kan. Rendah saya punya tim ni dekat separuh punya. Dia kat separuh punya. 3 orang pula tu dibagi Okey. Bukan total 9k. 3 orang 3,000 tu 3 orang boleh join kelas satu syarikat. Tapi saya seorang je. Tak apalah. Nanti kalau nak ajak kawan ke kan, pandai-pandailah adjust dengan kawan. Kan? Alright. Okey, tapi kawan tu janganlah dia ajak dia punya tim pula masuk, tak boleh lah. Itu saya je bagi ni. Kalau tim saya tak bagi ni. Okey. Jadi 3,000 per 3 packs. 3,000 per 3 packs. Siapa nak harga yang lebih baik? Saya difahamkan ada harga yang lebih baik ni. Okey, tim saya buat slide ni, dia kata ada harga lagi selain pada harga ni. Dia kata harga special. Ini bukan harga special Ramadan ni. Ni special price je. Okey. Siapa nak harga lebih baik, komen sekarang. Okey. Dia kata ada special Ramadan, tim saya kata. Ini bukan Ramadan lagi ni. Ni special biasa je ni. Siapa nak harga lebih baik boleh komen. Boleh komen saya. Okey. Boleh komen saya. Bismillah. Okey, siapa nak harga lebih baik? Saya. Okey, terima kasih Zainuddin. Kalau tak ada komen, tak cukup 5 orang ke kan, saya setakat ni je lah. Ni pun saya rasa, alamak, saya punya tim dekat separuh ni. Dekat separuh dah kan. Siapa nak harga Ramadan Okey, orang yang sama je. Kasih Khalifah je baru kan. GM ada. Okey, terima kasih GM. Okey, ada 23 mata, tapi ada hanya dalam berapa orang ni, 6-7 orang je yang merespon. Orang lain tak merespon pun. Alright. Okey, tadi ada apa? Tadi claim saya boleh claim HRDF ke? Okey, ini satu berita yang setback sikit lah kan. Setakat ini kami dalam proses untuk mendapatkan HRDF, belum lagi dapat. Okey, belum lagi dapat. Jadi basically kalau menjawab soalan tu, belum lagi boleh claim HRDF. Tahun ini kami tengah usahakan untuk dapatkan HRDF tu. Dia bukan mudah, bukan senang juga untuk dapat TP training provider. Dia ada syarat-syarat dia. Tahun lepas ke tahun ini dia dah ketatkan syarat tu lagi. Jadi kami kena usaha sikit lagi lah untuk kami boleh dapatkan kami dah boleh daftar sebagai TP dengan HRD, recognize sebagai TP, dan kami boleh, dan whatever program kita buat kat sini, kita boleh claim HRDF lah. Klien kita boleh claim HRD. Alright. Okey, GM kata saya baik. 2 orang lagi kita akan beritahu. 2 orang lagi claim kata saya akan share harga special Ramadan mungkin dalam next slide kot Okey, harga special Ramadan kita akan share. Okey, kalau tak kita start dekat ni je lah, dekat harga ni 3,000 per 3 pack sahaja. Sebab ini pun saya rasa dah rendah sangat ni tim saya bagi ni. Dia pergi cut separuh daripada 6,000 tadi. Okey, ada 2 orang lagi share kata saya akan share lah special Ramadan. Come on, saya nak tengok lagi 2 orang share. Tulis saya, kita akan beralih kepada yang last harga lah. Okey, berapa dah tim saya ni bagi. Alright, bismillah. 2 orang lagi share, tulis saya akan bagi. Ni tak ada orang share ni pun. Mana ada 1, Zainuddin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang je. Cik T, saya nak harga Ramadan. Orang lain mana? Dia ada 22 mata. Tadi 23. Okey, 22 mata yang melihat, tetapi masih lagi ada 8 orang saja yang merespon. Okey, kita nak lagi 2 orang respon. 4. Saya beri masa 10 saat je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seorang je yang merespon daripada 22 mata. Okey, ada Mumtazah saja yang merespon saya. Tapi tak apalah. Okey, tak apalah.
kita dah provide ni, tak apalah, yang lain tak respon, no problem, kita masuk je lah, boleh saya beritahu je lah okey, walaupun kecewa sikit, saya nak lagi 2 orang, tak dapat 2 orang, tapi tak apalah, kita share je lah harga special Ramadan. Jadi harga special Ramadan last lah ni, saya rasa jangan ada lagi slide lepas tu, cukup lah. okey, ini pun dah potong separuh. Last harga Ramadan kita okey, 2,000 per 3 packs okey. 2,000 per 3 pack, maknanya bayar 2,000, boleh ada 3 orang join dalam satu syarikat. 3 orang boleh join dalam satu syarikat. Alright. Okey, tapi ditulis sini khas untuk peserta yang daftar bulan ini sahaja, masuk bulan Ramadan ni saja. Tu nama dia special price Ramadan. Masuk bulan April, maka harga dia back kepada harga yang special price sahaja. Yang ni kita akan beri untuk the next dalam 10 orang sahaja, saya rasa. Tak nyata kat sini pula tapi saya rasa biasa macam kalau dulu kita bagi harga ni je tau. Setakat ini saja untuk yang batch nombor 2. Tapi sebab Ramadan ni, untuk yang batch nombor 3 ni kita bagi special Ramadan. Jadi kalau selepas Ramadan, bermaksud dia akan balik kepada special ni saja, tapi untuk 10 orang sahaja. Kalau tak, lepas 10 orang tu nanti dia akan balik kepada harga asal yang sepatutnya lah 6,000 per seorang ni, satu packs ni. Melainkan kalau saya punya tim nanti, kalau dia bincang dengan saya kan, kalau dia kata coach boleh turunkan, tu nanti tu lain cerita lah Tapi untuk Ramadan kita buka 2,000 per 3 packs. okey, bulan ini sahaja. Masuk bulan 4 dah habis untuk yang 2,000 ni, so dia akan balik kepada yang sebelum ni tadi, okey, 3,000. okey, kalau macam 3,000 tu pun dah habis dalam 10 orang, so kita akan masuk balik kepada harga asal dia yang sepatutnya lah, yang saya rasa pun dah rendah. okey, bila kursus bermula? Kursus akan bermula pada bulan 7. okey, sebenarnya sesi pengambilan ini kita akan buat sepanjang bulan kot. Saya mungkin nanti cek balik dengan Cik Nafi, dia CEO, dia aturkan, saya tak terlibat sangat. Jadi dia aturkan, nanti kita akan buat setiap bulan untuk ini. Cuma kita buat pada bulan ini, sesi ini, sebab kita nak bagi harga Ramadan sahaja. okey, macam saya kata, biasa kalau Ramadan ni kita akan ada lebih generous lah. okey, jadi kita bagi. okey, tim saya kata dibuat harga Ramadan, so kita buat. Boleh send template ke? Template apa tu? Nurul Ashikin. okey, template apa tu? okey, kalau template tu tak boleh lah share sekarang kan, join kelas dulu kan. Tapi template apa tu? okey, so Cik Zainuddin, saya dah jawab soalan bila kursus bermula pada start bulan 7, kita akan bagi terus jadual straight macam kita buat dalam batch yang sebelum ini dan juga batch yang sekarang ini. Kita bagi straight jadual tu sepanjang bulan sampai bulan 12 nanti. okey, bulan 7 lama coach boleh awalkan sikit. okey, kalau nak awal tu nanti macam ni, kita boleh adjust tau, kita boleh adjust. Sebab macam ni, anda boleh slide masuk dalam ini, saya decide tau sebab ini ada special permintaan ni. Anda boleh masuk join terus yang batch kedua. okey, batch kedua tu dia dah start dah. Jadi nanti bila masuk topik, katalah sekarang ni kita bincang topik yang dalam batch itu tengah bincang topik undang-undang kerja. okey, kelas pertama dah settle, dia akan masuk kelas kedua pun still undang-undang kerja juga, sebab banyak topik undang-undang kerja ni lama. Jadi boleh join kelas itu dan boleh tengok video yang sebelum ni. alright, dan cuma nanti bila masuk kelas anda, kelas yang batch ketiga, siapa yang dah join awal, yang dah join kelas batch kedua, so dia boleh skip lah kelas yang batch ketiga, sebab tajuk tu dia dah cover. Dia cuma hanya hadiri tajuk yang awal-awal yang belum cover lagi, sebab dia join kelas batch yang kedua. Boleh faham tu kita boleh bagi macam tu. Tapi kalau awal lagi tak boleh, sebab nanti dia ada bertindan. Kita ada tarikh untuk yang batch kedua, tarikh untuk yang batch pertama dah bertindan. Kemudian saya punya coaching yang lagi tiap-tiap bulan, training lagi kita buat tiap-tiap bulan kan. So dah jadi, saya punya jadual tu jadi terlalu padat sangat sampai saya tak ada rehat. Macam tu Jadi kita boleh slide in masuk dalam batch yang kedua punya kelas. alright, tapi maknanya
boleh attend terus. Tapi yang awal-awal tertinggal tu kita start dalam bulan 7 nantilah untuk batch yang ketiga. Boleh faham ya? Alright, so kita boleh arrange macam tu. Jadi kita bagi balik sebelum kepada slide kita ni, special Ramadan 2000 sahaja, 2000 per pack sahaja. Tapi daftar bulan ni, okey, last ni berapa bulan ni? Berapa bulan? Cuba tengok jadual di ni. Okey. 31 bulan, last 31 bulan, last kali. Tapi 31 bulan tu dah nak raya kan? Biasanya kalau dah nak raya tu biasanya orang pun dah jadi takut tertinggal, jadi better awal sikit lah kan, supaya anda boleh uruskan cepat. Okey, course kalau dah join batch 2 nanti, masa batch ketiga kalau kita nak join juga boleh je, tak ada hal lah, tak ada masalah. Kita pun bukan strict sangat kan. So itu mudah. Kalau dengan saya tak strict sangat. Saya bukan kita bukan nak pergi sangat. Boleh je kalau nak join sekali lagi pun boleh, tak ada hal. Okey, one off payment ke? Ya, one off payment. Sebab saya rasa lah, tuan-tuan bayangkanlah ya, macam saya katakan tadi, tuan-tuan kalau tak percaya, pergilah cek khusus profesional kat luar sana. Alright, 2000 tu boleh jadi satu kelas tau. 2000 boleh jadi satu kelas ya. Tetapi kita ni ada 12 kelas selama over 6 bulan, dan semua template kita bagi jadi one off payment. Okey, kami dah try buat dulu. Kami dah try buat ansuran. Okey, ada ansuran, tetapi yang ansuran tu ada masalah. Jadi saya ni dah bagi harga murah, kan, harga murah. Kemudian ada yang tak bayar pula, jadi alamak kan, kita pun kecewa lah juga kan. Kita nak push beri kan, dia pun kata saya ni susah lah benda. Bila tuan-tuan bayar one off, sebenarnya lagi mudah. Sebab apa? Dah tak payah fikir dah. Saya perlu attend kelas sahaja. Tak sempat join kelas, tak apa, boleh tengok video. Nota semua saya bagi dekat drive. Maknanya nanti saya ada satu template dan satu jadual. Okey, jadual tu kelas pertama, ni link video, ini link nota, ini link dokumen yang berkaitan. Jadi nak video, klik link video, nak nota, klik link nota. Itulah yang kita buat start daripada batch yang pertama sampai batch kedua sampai batch ketiga sebenarnya. Alright, nak template harga normal price hingga special price Ramadan, nak tunjuk dekat CEO, bukan template, nak penerangan ni, boleh. Nanti our COO akan arrangekan ni. Our CEO akan, Encik Hanafi akan arrangekan untuk dia di-share dalam group nanti. Dan kan kita ada group tu, ataupun di-share personally. Mungkin boleh personally PM kepada Encik Hanafi. Alright, nanti dia akan uruskan. Saya tak sempat nak uruskan ni dah. Nanti saya semua dia uruskan. Alright, slide ni pun dibuat sebenarnya. Saya bacakan je. Okey, jadi tak nak panjang-panjang dah. Okey, jadi untuk siapa yang berminat, tolong share scan QR code ini untuk daftar HR Masterclass batch ketiga. Boleh scan ya, boleh scan QR code ini. Alright, dan juga tu kita punya admin pun dah bagi kat situ link daftar sini, link ya, daftar link tu. Okey, setakat paling lewat 31 Mac, paling lewat 31 Mac 2025, iaitu habis bulan Ramadan ni. Pasal 1 April dah raya, kan, dah raya, dah masuk dah bulan lain, bukan Ramadan dah. Okey, jadi last kali kita bagi 31 Mac. Tolong scan kod ini, dan juga ataupun boleh gunakan link yang kita bagi dekat ruangan komen tersebut. Alright, sebab harga ini hanya terhad untuk bulan Ramadan sahaja. Sebab kebetulan kita ada kempen tiap bulan untuk kelas ini, jatuh pada kempen hari ini jatuh pada bulan Ramadan, maka kita akan offer. Bulan depan kalau kita buat kelas penerangan sama juga, tak ada dah harga ni. Tidak ada dah harga Ramadan, sebab Ramadan telah pun berlalu. Okey, jadi sangat tu saja. Ada soalan tak kepada saya? Last, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau satu soalan pun cukup. Kalau tak ada masalah. Kalau tak ada, lepas tu saya katakan tu wrap up, dan saya akan pass balik kepada Encik Hanafi. Alright, ataupun saya rasa dah terangkan ni, tidak cukup dari sesi penerangan saya. Kalau ada soalan boleh letak kat ruangan chat tu. Saya terus pass lah pada Encik Hanafi semula, our CEO, untuk dia nak wrap up di session.